Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Hajar. Hari ini Umi nak buat puding roti strawberry karamel. Bahan-bahan yang diperlukan, ya, 4 keping roti gardenia, 4 biji telur, 1 kotak kecil susu Das Lady rasa strawberry yang berat dia 125 ml, ya. Kalau kita sukat dengan cawan, dia dapat setengah cawan, ya. Setengah cawan susu pekat manis, 4 sudu gula pasir, esen vanila secukupnya atau 1 sudu kecil berwarna pink jika perlu nanti, dan juga pasta strawberry 1/4 garam halus, dan juga 2 cawan susu cair, ya, ataupun susu kotak yang full cream tu, ya. 2 sudu makan air putih biasa. Ini saja bahan-bahannya, ya. Manakala air dan gula ni untuk karamel dia, ya. Jom kita mula. Kita masak gula ni jadikan karamel sebanyak 4 sudu tadi, ya. Dan kita masukkan 2 sudu makan air. Kita masak dia dengan api sederhana kecil, ya, supaya dia tak hangit, ya. Kita senantiasa menjaganya, ya, dan sekali-sekala kita kacau dia supaya dia menjadi gula perang yang sekata, ya. Sekarang ni dah mula menguning, akan menjadi perang. Kita kacau dia, ya, supaya dia tak hangit, ya. Ini dia, ya, kita dah tuang dia dalam majuan. Kita ketepikan dia dulu, ya. Susu ni Umi dah tuang dalam cawan, dia dapat setengah cawan, ya, dan Umi telah campurkan dengan pasta strawberry, ya. Bila kita campurkan pasta strawberry ni dia jadi warna pink, ya. Susu tu warna putih, ya. Bila kita campurkan dia jadi warna pink. Kemudian kita blend dia, ya. Dan kita tuang susu. Kita masukkan susu kotak yang telah kita campur dengan pasta strawberry tadi, ya. Kita masukkan garam, susu pekat manis, dan juga telur, ya. Serta esen vanila 1 sudu kecil ataupun 1 tutup ni, ya. Warna pink ni nanti kita masukkan kemudian. Kalau warna dia tak menyerlah, kita boleh tambah pewarna pink, ya. Sekarang ni kita nak blend. Dia tak menyerlah, jadi kita masukkan warna baby pink ni, ya. Kita mesin dia lagi. Sekarang ni kita tengok dia, ya. Alhamdulillah warna pink dia dah cantik. Sekarang ni kita nak kukus dia pula. Kita masukkan adunan ni, ya. Kita nak kukus dia. Kita tuang dia dan kita tapis dulu. Kita kukus dia selama 25 minit ataupun sampai masak, ya.
ikut 25 minit. Kita tengok dia dah masak ke belum. Alhamdulillah dia masak dengan cantik. Kita tutup api dan kita sejukkan dia ya. Ni dia ya. Umi nak sejukkan dia dulu. Nanti kalau dah sejuk baru Umi tunjukkan hasilnya ya. Umi nak keluarkan puding roti strawberry caramel ni daripada acuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong sikit dia ya untuk rasa. Kita rasa sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sangat sedap ya. Sangat menyelerakan. Ini dia hasilnya puding roti strawberry caramel untuk perkongsian hari ini. Rasanya sangat sedap, lembut dan menyelerakan, sesuai untuk kita jadikan hidangan pencuci mulut bersama keluarga ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera serta selamat mencuba.